Ada pokok runtuh, jatuh. Ranting pokok besar. Boleh kot? Aku boleh tolong tengok ni. Boleh. Ni bulu kan. Bulu jatuh atas dia. Kalau macam ni kau jangan turun. Bahaya. Sampai tak laju. Jam perjalanan sampai oh my god, ada ni aku dah tak boleh drive. Jalan dia macam Fraser kan. Oh my god. So about lagi 20 minit sampai lah. Hey, welcome back to my channel guys. Oh, lama gila tak buat video siang lah So kita orang dah sampai ke lokasinya. So agak berubah sebab macam ada penambahbaikan construction. Pagar. Kau nak buat pagar ni? So aku bertiga kali ni. Tak ada seorang-seorang lagi. Ni yang bertiga. Nampak macam dah diratakan sikit lah. Semak. Kali terakhir hari tu teruk guys. Wah, itu penuh lah. Penuh ni semua Lalang. Ya. Oh. Oh gila. Tapi macam jalan tar di bawah ni. Memang pun. Oh. Ni dulu jalan tar. Oh, patut nampak yang ada jalan tar. Apa? Aku tak pakai sarung tangan, sial. Tak apa. Biarlah. Kadang-kadang tinggal depan kereta. Gelap je pun. Depan kereta. Boleh je nak tolak kita. Sudah. Bawa glove pula. Dia cakap glove, aku mesti ingat glove. Okay, masih lupa lah. Oh, maknanya sekarang jam bertahun-tahun lah kat sini tak ada orang lalu lah. 7.40 macam tu. Sampai lalang naik sampai ke jalan. Ya. What in the hell is that? Nampaknya macam lama siut kat sini tak jalan. Sampai naik lalang kat jalan tar.
ada lubang. Ni diorang dah sampai ujung kan macam ni. dah tak ada semak sekarang. Dah diratakan sikit. Betul aku pergi sekarang je. Kan macam lain dah. Bukan sana ke? Ni. Oh, tak lalu sini tau. Video lepas tau. Sekejap. Rasanya sana. Because last time Aku tak jumpa jalan macam ni tau. Jalan dia semak gila. Tapi tak apa. Kita ikut je jalan ni. Macam jalan mampis je. Ni. Aku tak rasa sini tu. Sekejap. Tunggu. Ni Bukan. Bukan ni. Bukan. Okay, kita akan lalu terus ikut track ni. Ini tinggal nak kau. Jalan tahan. Betul lah ni. Oh ya lah, betul lah. Ni aku nak. Gila berapa lama tak ada orang lalu sini. Terus dia? Terus. Wow. Nah, sekarang ini kita akan pokok. Betul eh? Nampak eh? Depan. Depan. Tak depan. Depan. Betul. Jalan mesti kan? Tak nengok aku pijak rumah tak ada pijak tanah. Tak pijak tanah. Tak ada tanah? Tak pijak tanah. Nah, dah sini baru rumput. Tanah. Tidak apa yang terus sangat? Berapa bulan kan tak beli? 9 eh? Sekejap. Ada jalan tak? Ada? Tak boleh ajar pokok. Tak ada lah. Tak ada.
Dia macam bukit. Oh. Ni bukan ni. Macam balik. Ya. Bukan. Dia tak teruk sangat macam ni. Nak try kat sini lah. Macam ada jalan di sini. Bismillah. Tapi tak adalah macam ni hari tu. Tak ada ni. Mana pokok yang hari tu? Takkan ni ke jalan dia? Gila. Teruk nak mampus. Macam lurus kan. Banyak guys. Macam ni ada jalan tar lah. Jangan sentuh pokok. Dia kata jam. Guys. Duduk lagi. Okay guys, Izham teruskan perjuangan menebas. Memang tadi aku fly drone, betul lah jalan dia, ni track dia, cuma terlalu semak. Depan sikit tu ada jalan tar. Kentut siap. Tak bagi salam. Sekejap. Dia aku clear kamera. Come on, commando.
Kali ni sangat mencabar guys. Dengar suara tu? Burung. Burung. Okay. Oh. Sikit lagi. Aduh. Hah? Sekejap. Finally, lepas daripada siksaan. Apa yang teruk kan? Paling teruk. So ada jalan yang luas kat sini. So rasanya dia ke arah sana. Let's go. Okay. Take your time. Asyik atas sana lah. Pergi jalan. Sini. Ataupun sini. Pening. Dulu aku tengok map ada tau. Orang pin. Dia letak abandoned resort. Sekarang tak ada, aku check balik. Itu yang payah. Tapi dia kawasan-kawasan sini. Terbang drone lah. Ya, terbang drone. Guys, menurut kita orang dalam map dia mengarah ke sana resortnya. Tapi masalahnya tu guys, ni masalah dia. Jom. Turun kan? Jom. Okay. Tak panjang. Tak. Tambah. So kita orang kena buat jambatan manual. Jambatan. Sebab tak mungkin resort dekat atas ni. Lagi. Tinggi sangat tu. Ni macam tanah runtuh je ni. Dia macam best naik atas tu kan. Dia potong benda ni. Sebab dia panjang sangat buluh ni. Dengan aku silap. Sebab kita nak ambil ni kayu ni untuk buat jambatan. Okay guys, misi tak berjaya nak buat jambatan tu. So kita orang terpaksa alang-alang tu naik atas ni lah. Tengok macam mana. Biasalah, tak semua misi berjaya guys. So jumpa dekat atas. Ni dah jadi bertukar jadi hiking kan ni. Ya. Hati-hati licin sikit. Licin. Nampaknya sampai sini je. Kita boleh berada. Ni bekas kawasan tanah runtuh guys. Jangan tiru kat sini. Oh, licin je. Okay, kita orang nak fly drone jap. Lepas tu ambil gambar sikit dah. And then ciao. So guys, misi gagal lagi kali ni. I'm so sorry. Jalan dia terlalu teruk lah. Bunyi burung. So jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye.
Dia berlegak. Tadi bukan main lutut longgar lagi. Ambil londeh dia.